Let's go, kita pecuk. Aduh. Tolong. Alhamdulillah. Gorkon. Okey kan, kita bawa turun bot dulu dan perkakah-perkakah lain dulu. Buka tali ni dulu. Buka tali ni deh. Tepi tu. Ini tali jala ni. Oh tu je ada, tak ada tali lain. Tadi buka ni tadi. Besar teruk sangat kali ni. Bila kita main ramai, kita doa minta rezeki lebih sikit. Buka lagi, sembang banyak mari. Ya, asyik tak tu mana. Sembang yang banyak. Seorang kiri, seorang belakang, seorang kanan. Molek acal lah kata aku. Patah dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik pun tak payah pegang tadi. Dalam video ada bukti. Pasang je atas ni lah. Mudah tak? Biar duduk sini apa? Enjin kita bawa hari ni enjin 250 horsepower dia. Barang kita banyak kan, sekali main camping semua benda ada. Aku nasib baik ada minyak ni. Debar aku. Aku dah tak bawa minyak spare. Baru nak tanya beli nak minyak. Minyak ada rumah tapi tak bawa. Maafkan saya dia. Ni enjin kita ini 250 horsepower. Kelajuan 160 km per jam. Itu ada sini 25 tapi dia Stiker dia cabut. Wajah buruk kamu, jom. Boleh hari nak duduk gini. Kau nak duduk mana? Kau nak duduk atas air. Oh bijak boleh. Sebab tak aku nak bawa emu. Kalau aku tak bawa emu, tak jadi projek aku. Tak balance. Tolak kick, tolak mana lagi. Boleh dah. Tak apa, takut tak balance lagi, pulah kat kiri ke kat kanan lagi. Okey, bitter kita dah. Hari ni kita pakai ukam palayang. Tu plastik warna merah tu. Aku tak banyak bitter kali ni. Banyak bitter punah. Punah kena hilang. Go, mau tengok ni cara nak bubuh palayang. Mu tak boleh bubuh suka hati. Dia ada ilmu ni, ilmu kepala ayang. Ada baca-baca ke? Ada baca-baca tak? Tak, dia kena tepat hak betul. Ni kita pakai dawa lilit dekat ni. Mau tengok tuan dia tu. Okey, ni orang panggil dia ni. Hidung. Hidung lah. Mu nak suruh tahan lama, lekat sini, cocok di hidung dia. Hidup lagi punya Lek lagi mata Marabuka. Tengok kau. Lepas tu belik lah. Belik lah. Belik lah. Semudah ABC dah. Memang dapat mudah. Tapi payah. Lepas tu siap tak? Tutupnya. Siap jangan tutup gini lagi. Jangan. Ini contoh. Cepat dia ngelak. Payah. Cepat alasan dia bagi cepat. Ya. Tengok. Orang laju ni dia boleh jadi ustaz. Bukan takat ustaz. Kalau orang laju ni boleh jadi mufti. Satu gulung. Bubuh sini. Oh, siap dah seru dah. Jangan tengok saya. Mari tadi aku tunjuk hak mu pula tadi. Aku ajar dah tadi. Mu buat apa pula? Ni gagal dah. Bitur terbalik ni. Muncul aku tegur. Bitur terbalik. Nanti lu kepala tu. Belik sini dulu. Awak ni awak tak tengok ni. Awak tak fokus ni. Sebab tahu awak mak pandang Lilit tu. Bagi dua lah. Bagi dua kawak ni, dawa ni. Okey dah sekali. Okey dah. Dah. Ambil dawa tu cocok hidung. Gitu. Hidung lah. Lepas tu belik 2 kali sudah. Tak ada bodybuilder dia. Tak ikut kuat Okey. dia tak ada bodybuilder. Cukup tu. Kan sepit dekat tang. Okey, kita nak siapkan dalam 30 unit Ni botol ni gagal ni. Kena bubuh dalam dia ni. Dalam tu. Nanti payah nak bawa lagi. Ya. Kedik pun ni buat kerja ni kerak dawa. Tu bahagian ikat dawa. Apa Ni yang bahagian ikat kepala. Aku orang macam biasa boh Boh bagi arah ya. Lesah. Ini ada selagi ni. Bocor. Bocor. Ini bukan setakat Masuk bewok ketam ni. Ada ketan dalam ni besar ni. Ada. Ada. Jadi bulldozer.
Ya kali nak bodoh tak nanti mana. Bukan bodoh je. Nak nampak gila tak nanti mana. Gini pun gila dah ni. Ya, simpan. Tak sini. Aku tu karah je. Beres. Jom teh enjin buk. Ni. Kita terus start enjin dulu. Lama enjin tak start. Power tahun tak start. Bismillah hari. Bismillah. Tak hidup guys. Macam training boxing. Hidup lah guys. Kena cabut topi dulu baru hidup. Cabut topi baca bismillah, hidup lalu guys. Hidup tak hidup tadi lagi. Okay guys, hari ni kita ada dua teknik kita ni. Kita ada teknik tu pelapung. Kita tahap pelapung. Ni pelapung tadi kita pakai upah udang tapi habis. Jadi kita target dua dalam satu. Alang-alang kita main bito ni, kita target biar dapat siakak sekali, insya-Allah. Tapi air ni macam mati. Tunggu air gerak sikit lagi, insya-Allah ada sambaran lah. Sakut je atas tu. Bito. Tanda malam ni senang nak cari. Tu dia. Makan dah. Bedah dah. Kena dah botol. Botol kena dah, alhamdulillah. Kena dah. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Break re, jangan nak break re. Alhamdulillah kerampu. Alhamdulillah. Rezeki, alhamdulillah geng. Rezeki yang pertama, kerapu bedah. Upaya ikan sepak kita. Acah. Hop. Wah, apa? Duduk situ. Merah. Let's go, kita pecuk. Kita tengok malam ni pula sahabat. So kita target 2 kali nak mari tengok Dalam pukul 8, 9 sekali. Lepas tu kita mari pula dalam pukul 12, pukul 1 kita mari rasa lah. Abang kumpau Mak bodoh juga dapat. Abang kumpau Allah jeluh weh. Allah, tahun pertama dapat lah kapu manis. Ceknya kapu buat nyanyi member boleh lah. Arif nak ikan sabar. Mana Arif? Mana? Ikan dekat mana? Tadi ada bunyi ikan Mana? tadi tu. Di situ. Mana? Dia cecah ni, dia bunyi gini. bunyi sekejap. juga? Sekejap je. Tiba-tiba. Saya tarik pancing saya ada ikan. Minta maaf. Aku macam minggu. Antara aku dan ikan. Dia biasa kan. Orang ni kalau dia suka awal-awal ni, dia last kali dia menangis. Tapi tak apa lesen dah dia. Lesen dah. Janji ada lesen. Lesen dah. MJ sahabat. Kumpau. Diharap bertenang. Tahun depan insya-Allah dapat kakak merah. Kena sabar. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Gila. Gelak kah? Benda je. Wah. Menyala. Aduh. Tolong. Ada mancing ikan ni. Aduh. Tak apa, janji ikan tak ada kapu. Ni tak apalah ni pun. Janji ikan. Kapu dah hari ini, mungkin minggu depan. Aduh. Ikan tak ada kelas. Tengok Asrul je.
Oh, tak semaya, okey. Hilang kusyuk. Hilang kusyuk dah, Pak. Hilang kusyuk. Oi, parah ini sahabat. Okey lah, bulan pun bulan lah. Ganja orang panggil ikan, Mak. Aku cakap putih dia, kalau cakap putih parah lagi aku ganja ni. Apalah. Tak boleh lawan lesen saya lagi. Dah apa? Dah apa? Dah apa? Saya bebas. Saya bebas daripada kritikan dan kutukan. Alhamdulillah. Sekarang ni pukul 9 malam. Tapi kita try kita tengok trip pertama ada hasil tak ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki lah malam ni. Round pertama Pintu yang pertama. Mari kita tengok kena tak kena. Kena tak? Kena tak? Alhamdulillah. Rezeki yang pertama. Magic. Ya, 1 ekor. Allah sibuk saja. Mana tali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada rasa ekor. Karak dah ni. Molek juga kita mau naik dia. Yalah kita tolong basuh lah dia ni. Payahnya nak boleh ketang malam ni. Ni seekor, ni seekor. 2 ekor yang boleh. 30 meter ketang boleh 2 ekor. Hari ni, Hari benda hari ni. hari ni hari kuah lebih. Hari kuah lebih. Hari kuah lebih. Aduh, tapi tak apalah awak man ni kuah boleh lah. Boleh lah. Murid. Ke belakang. Oi nak kepik dengan aku ni. Allah, aku tak boleh nak tani re. Mau ambil dulu ah. Ambil lupa. Lepas tu Ni pun cari. buta tu. Dok buta. Ada? Masuk. Kekeng lagi tu. Sambok Sikit lagi tengok kaki aku. Ni satu. Bola ni satu. Seekor lagi. Ekor dia. Gambar lek ni. Gagah tangan aku. Sebab dia ni isi bendung. Isi penuh. Tu. Mana kat mana? Saya tolong tunjuk lah tu. Oh, joget dah. Abang tak kumpau. Gila lah. Kotor lah. Halo. Seru. Halo. Mancing ke tu? Yang ni tak boleh dekat sih. Macam kumpau je. Awak naik kakak betul ke dia? Macam mana nak bawa? Pikul macam ni. Macam tu lah. Kalau dalam iklan ni tu apa fisherman apa tu? Ikan tu gini Betul lah tu. Ada. Tengok hasil setakat ni. Besar bulan merah. Putih. Ya. Bulat gemuk Ni baru betul pandai mancing. Ketam tak ada. Kita main ikan malam ni. Tak apa dah. Boleh lah tu. Buat beronok-ronok. Tak ada semua. Ada 2 ekor je ni ketam. Tak ada barang. 3 ekor lah kali ni. Ya, seorang sebelah ni. Ni yang tadi ni. Oh, tak nampak. Boleh lah seorang sebelah ketam. Buat kuah lebih sikit tau. Kejap. Takut. Akak lah je pak. Oh jatuh. Puja. Salah saya. Saya sudah mau ambil ini sawah. Baru nak kena ngaji.
Ni berapa mengamuk? Gila. Punca dari punca. Orang jangan joget dulu. Naik dulu baru joget. Ini. Aduh. Yang majak lagi. Rebus ketan dulu sahabat. Buat Maggi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Makan Maggi. Kali turunlah. Macam lepah. Lepah dia. Lepah. Maggi dulu. Apa lah dia ni? Panik ketuk pula ni. Makan Maggi ni pakai ketuk. Busuk nak apa kata emang. Ni ada ketang pun. Ada 3 ekor. Pecah. Maggi. Oh gila. Udang asam masing. Apa baca? Kata dua. Gitu. Dah nak bahaya. No. Oh, tak muat kali weh. Bahaya sikit kau hanya. Kop. Oh, apa dia? Muka yang ni. Oi, nak supik masuk. Hak banyak ni sawi ha. Kena. Kalau kawan. Ini jangan usik. Kita survival konsep. Kita makan dalam pinggang, kita makan dalam ni. Tengok Sembah taruh mana pun tak pecah. Bekok dah Maggi ni, lambat sangat. Okey. Cukup. Alhamdulillah. Akan ramai-ramai jom. Sudu. Sudu. Bismillah. Kering gua. Sedap tu. Jadi Maggi goreng ni. Abang. Dikit kata-kata malam ni. Syukuri apa nikmat yang ada. Walaupun dapat 3 ekor, kat mana ada tu, syukurlah. Ada bunyi. Ada. Tapi apa yang penting malam ni Enjoy. kita makan ketan ni, belum tentu orang lain boleh makan ketan je. Dah. Saya rasa bersalah lah kalau saya makan hari ni. Menjaga hati kawan-kawan Sepatutnya saya tidur ni. Rehat. Sebab saya rasa tenang tau. Sebab saya dah kerja keras hari. Jadi ada orang yang kena kerja lebih. Sebenarnya tak semua yang kena kerja keras. Di kalangan kita ni ada 2 orang yang kena kerja keras. Takkan nak balik tangan kosong. Daya. Saya akan cuba cari ikan belukang lagi. Untuk melakkan kumpau lagi. Penat saudara. Penat angkat abut saudara. Penat. Kabut tak boleh mudah. Okeylah saudara. Sekarang ni dah pukul 1 pagi. Siap-siap makan Maggi ni. Plan nak turun lagi sekali. Akak Bito. Kalau ada seekor pun seekor lah rezeki hari ni. Kalau ada 10 ekor, 10 ekor lah rezeki hari ni. Siap-siap makan Maggi ni nak turun. Tengok lagi sekali. Okey. Stop. Tolong. Tu. Gulung dia bagi tu. Ada. Ada. Kam dah. Cakap. Bulan. Oh. Okay guys, ni trik yang terakhir So kita akan angkat semua sekali bubur yang kita ada. Jadi sekarang ni pukul 1 pagi.
Okay. Tengok bulan. Alhamdulillah 2 ekor. Alhamdulillah 2 ekor. Allahu Akbar. 2 ekor. Tak ni. Alhamdulillah. Baru nampak muka. Setelah berbiji-biji akak. Jangan betul-betul dia yang terlalu. Okey, alhamdulillah. Walaupun tak besar, tak apalah. Nak dapat 2 pun suksa mah. Alhamdulillah, tak ada. Alhamdulillah, adalah seekor walaupun tak besar. Tu seekor walaupun tak besar adalah. Bismillah. Alhamdulillah. Gorkon. Boleh juga king seekor. King. Alhamdulillah. Bolehlah king seekor. Duduk sini tu. Esok baru duduk. Duduk sini tu. Alhamdulillah. Oi. Ngam keluar. Bocor ni. Bocor. Jaga kalau tak pernah pegang, jaga kepik tu, kuat tu. Alis tadi tu. Allahu Akbar. Lah ada seekor lagi. Seekor lagi. Tu dia. Jadi inilah hasil yang kita dapat pada kali ni. Tak banyak. Tapi macam aku cakap tadi lah, tak banyak tapi kena syukur lah. Banyak tak banyak pun. Jangan keluar. Ni saja. Bolehlah sekali masak meja. Okey. Habislah patah sikit je. Gaduh. Temu lah. Apa pergi je mu. Kau apa kau sekali ni? Macam berat ni. Kamu dapat ni mati dah. Manja ikan mu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni okey ni saiz 1 kilo lebih ni. Ngata kerana ada ni. Mancing pun dapat, betul pun dapat. Alhamdulillah. Gila muka. Okay guys, so itu saja perkongsian video kami pada kali ni. Sangat-sangat penat, sangat-sangat letih. So kita jumpa di lain hari, lain episod Squad King Cobra channel ulang. Bye bye. Salam.